di luar. YB ada bukti? Ada. Kita ada bukti. Kenapa tak diserahkan kepada SPRM? Itulah. Apa spesifik tuduhan tu yang menjadi asas kepada pengantungan dan juga pemecatan ni? Berbeza. Apa dia? Kes saya pertuduhan ialah berkenaan dengan aduan yang saya lakukan ke atas situasi politik Presiden, yang mana sewaktu pemilihan parti tahun lalu, pemuda saya mengkantuikan percubaan membeli undi. Kerana ketika itu, keputusan tidak memihak kepada ketua pemuda yang ada pada hari ini. He lost actually. And calon yang saya sokong menang. Based on kiraan undi lah. Kerana undi akhir itu, yang sebenarnya kiraan 1,400 undi ya, diperam 3 hari. Diperam 3 hari kerana ada magic yang berlaku. Dan sepanjang 3 hari itu, dan malam terakhir pengundian tu, salah seorang ketua Armada Rembau saya ditelefon oleh situasi politik Presiden memohon untuk menukar undi dan diberi sogokan RM1. Tapi Alhamdulillah ketua pemuda saya Rembau ni bagus orang Rembau, integrity, tak mau, jujur. Jadi because of that I was punished. But what exactly are you accused to have done? Apa yang dituduh there was dibuat? a bribery attempt. Tapi kesalahan dia ialah saya buat laporan dalaman kepada Presiden. Okay. Dan Presiden escalate benda ni pada situasi politik dia. Okay. Dan benda tu hanya meletup. Dalam majlis tinggi saja, bukan di luar. YB ada bukti? Ada. Kita ada bukti. Kenapa tak diserahkan kepada SPRM? Itulah. Benda tu kita nak selesai dalaman. Jadi benda ni bila kita tak selesai dalaman dan tidak diberi peluang, saya menunggu. Saya kata benda ni patut dibawa dalam majlis tinggi bersatu. Tapi sampai sudah kami dua tak dapat hadir. Okey.